Hari ni lalu kat timeline aku pasal satu couple ni first date makan sushi. Bunyi macam sweet je kan? Tapi bila kita tengok balik video tu, red flag dia bukan pada mamat tu yang makan penuh mulut sampai kemung pipi. Red flag sebenar ada pada siapa yang pegang kamera tu. Ingat tak dulu red flag tu kita guna untuk benda serius? Kaki pukul, penipu, manipulator. Sekarang, makan gelojoh sikit pun red flag. Lemah betul standard korang, semua benda nak ik. Dalam kes hari ni, tengok longokkan pinggan tu. Tu bukti, effort member tu nak habiskan makanan. Entah-entah sebab tak nak membazir. Tapi balasannya, kena rekod senyap-senyap masa tengah vulnerable. Lepas tu dimalukan satu Malaysia dengan caption terpaling POV first date. Ini bukan POV first date. Ini POV tiada adab. Korang tengok member tu terseksa telan sushi bayar mahal. Relax. Tak payah berdrama nak makan sedap. Kalau tekak teringin tapi malas nak hadap judgement orang, ini solusinya. Samonyu salmon sashimi. RM35 je satu set. Tak payah gadai maruah. Red flag terbesar bila makan sushi. Was-was status dia. Tapi yang ini halal jakim confirm. Ikan ni air-flown dari Norway. Fresh macam baru lompat dari laut. Dia bagi sekali free wasabi dan shoyu. Buka, terus ngap. Tekan beg kuning sekarang. Makan kat rumah pakai kain pelikat pun tak ada siapa nak cakap kau red flag. Sejarah tak menipu. Kalau baru first date, dah tak ada basic respect, sanggup aibkan partner demi views dan validasi netizen, jangan harap hubungan tu akan kekal lama. Kita bukan nak cari salah, kita nak sedarkan. Jangan jadi hamba konten sampai hilang nilai kemanusiaan. Table manner boleh belajar, tapi adab tu kena ada dalam diri. Jaga-jaga. Red flag!